Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. Tanpa membuang masa, kita terus kepada chart. Hari ini 30/9 tahun 2025. So kalau tak silap saya, hari ini last day. Yes, last day untuk bulan September. Sebab esok kita dah masuk candle baru, candle monthly. Candle monthly untuk September akan close pada awal pagi esok. Dan selepas itu candle monthly terbaru yang akan terbentuk. Okay, so kalau kita tengok, kalau kita nak recap balik pada analisa lepas, yang mana kita punya fokus, kita hanya fokus dua instrumen, iaitu Nasdaq dan juga Dow Jones. Yang mana Nasdaq ini adalah ibu kepada saham-saham teknologi yang ada di US. Begitu juga dengan Dow Jones adalah ibu kepada saham-saham industrial yang ada di US. So bergantung pada broker. Ada broker yang menggunakan code name US Tech 100, ada yang menggunakan US 100, ada yang menggunakan NAS 100 dan juga ada yang memang menggunakan Nasdaq. Okay, so depends pada broker masing-masing. Semuanya sama, code name je berbeza, tapi dari segi pergerakan harga dan juga chart sama. Okay, so kalau kita nak tengok ataupun kita nak recap balik pada analisa lepas, Nasdaq kita fokus untuk kita nak buy. Saya ada kata kan, buy kuat-kuat di sini. Sebab apa? Zone ini memang dia akan react sama ada banyak ataupun sikit. So kalau memang dia nak pergi, dia nak follow trend, memang dia akan hit dan run pergi beratus pip. Dan kalau kita tengok, okay, kita target nak buy di zone support yang kita dah marking. Price cucuk ngam-ngampung bermula pada 24538 sampai 24669. So lebih kurang dalam 100 sekejap, 24539 24671. So lebih kurang dalam 150, 120 ke 130 pip macam tu price. Telah bergerak, pergerakan harga telah bergerak mencari zone di atas ini. Okay, sebenarnya dia ada beberapa situasi. Okay, situasi yang pertama, kalau dia hit and then dia fly lagi terus untuk membuat uptrend, so memang dia akan break zone ini. Ya, okay, dia akan break zone ini. Dan satu lagi, dia akan break zone ini. Zone ini. Ini zone-zone yang dia perlu tembus untuk dia nak pacak terus naik ke atas. Tapi okay, sesiapa yang memang keep on monitor, kita nampak di sini. Okay, kita letakkan selalunya 100 ke 150 pip lah profit yang kita wanted, yang kita nak. Dan price dah jalan. Okay, price dah jalan, pop naik ke atas, tetapi price turun balik. So candle ini sebenarnya dia dah menentukan hala tuju yang mana price kemungkinan akan menembusi zone yang ini. Disebabkan oleh, nampak di sini di sini sepatutnya, nampak di sini resistance dan dia dah break. Sepatutnya di sini dia test kemudian naik, tapi dia break zone yang ini. So ini ada memang satu indikator ataupun satu signal awal yang price memang nak terjun. Dan the next candle adalah dia terjun pop ke bawah, kemudian dia mencari balik zone yang dia breakout dan dia turun lagi. Dia turun sampailah hari Jumaat, sampai semalam price keep on moving, membuat kenaikan. Okay, so itu cerita yang lepas. Siapa yang dapat secure your profit, dia dapat lebih kurang 100 plus minus pip. Okay, cumanya untuk hari ini. So kalau untuk hari ini, kalau kita nampak pergerakan harga bermula pada bawah ni,
Kalau kita nampak pergerakan harga daripada bawah sini, pump naik, turun sini, dia punya pattern dia agak noise tau di sini. So price naik turun, naik turun, naik turun, dan price naik tanpa kita nampak ada satu base ataupun ada satu zone entry yang memang firm kita nak entry. Tapi dia ada satu pattern ataupun ada satu zone yang dicuba buat di sini. Yang pertama, okay, ini saya bagi tahu reason. Yang pertama di sini, tengok dia turun, and then dia naik balik. Dia tak break zone yang ini tau. Dia tak break zone ini. So selagi mana dia tak break zone ini adalah kita punya resistance ataupun sell zone untuk hari ini. Okay, sampai mana? Kita target at least sampai support yang ada di bawah sini. So get ready. Nak sell sekarang dia agak jauh. Dia dah agak jauh ke bawah. Tapi bolehlah lot kecil kalau nak sell sekarang. Cumanya kalau nak ni letak pending order di zone sini. Di dalam zone ini letak pending order. Kalau nak layer setiap 5 ke 3 ke 5 pips. Boleh layer. Dan pastikan korang pecahkan ikut korang punya equity yang ada. So itu untuk Nasdaq. And then kita nak tengok dia juga di US30. Yang mana US30 kita target nak buy dalam zone. Okay, siapa yang pending order, dia memang turun, dia naik. Dia naik pun tak banyak. Sini, nampak sini, 46178 sampai 46142, lebih kurang dalam 80, 70 ke 80 pip. Dia naik ke atas, dia main-main, and then dia turun balik. Kemudian di sini juga dia main dari dalam zone. Okay, dah dia main lagi dalam zone, kemudian dia keluar zone. Kali ini apa yang dia buat, dia tak break resistance yang ada di sini. Price keep on turun, pop, dia tembus. Dia tembus candle yang ini memang kita nampak memang confirm dia akan terjun lagi. So price masuk balik ke dalam zone dan terus turun. So memang siapa yang memang follow kita punya video analisa, zone-zone yang kita marking itu, zone-zone yang saya marking adalah zone untuk korang entry, sama ada buy ataupun sell. Jika zone buy, kita price masuk kali pertama dan dia dah running profit, kemudian dia datang balik, so itu dah agak high risk untuk nak entry. Boleh nak entry, cumanya make sure korang kena monitor, keep on monitor, adakah dia akan tembus ataupun dia tak ada buat tanda-tanda untuk dia nak naik. So yang kali kedua dan seterusnya itu dia dah high risk. Kali pertama datang memang kita boleh entry, InsyaAllah dia akan react sama ada banyak ataupun sikit. Tapi kali kedua tu, yang tu kena monitor betul-betul. Dan kali kedua ataupun kali ketiga, kalau dia tembus macam ini, so memang jangan buy, jangan lawan. Cumanya korang tunggu untuk price masuk balik ke dalam zone, kemudian korang sell. Sebab apa, di sini dia dah jadi swap zone. Nampak di sini, right? So tak apa, siapa yang dapat profit tu kira dia memang hebat, sebab dia keep on monitor and then dia tahu macam mana nak baca pergerakan ataupun arah tuju market. Sebab kalau di time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak dia punya pergerakan dia. Okay, so untuk hari ini kita nampak ada satu resistance yang terbentuk di sini. Resistance ataupun sell zone, right, di sini. Sebab apa saya kata resistance ataupun sell zone? Sebab yang pertamanya, kalau kita nampak price dia dah break, ada satu base di sini dan juga satu lagi base di sini. Cumanya apa yang kita tunggu? Kita tunggu untuk price masuk semula ke dalam zone. Resistance, right, masuk semula ke dalam zone dan price turun ke bawah. So get ready untuk price entry dalam zone ini. Okay, selagi mana zone ini belum solid breakout, kalau ada fake out pun boleh cuba lagi nak entry. Selagi mana belum ada solid breakout di time frame H1 dan juga H4, korang boleh entry di zone ini. Okay,
So get ready untuk tunggu dalam zone. Pastikan layer ikut korang punya equity. Dan itu saja seperti biasa. Sebelum akhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.